الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara sesiapa yang ada pada diri dia akan merasakan kemanisan iman. Iman ni boleh dirasa manis. Bila masuk manis rasa iman ni ialah kalau dia dapat dia rasa kesedapan dalam Islam. Apa yang dilakukan dirasa macam kita rasa makanan. Maka iman itu boleh dirasakan. Iman itu boleh dirasakan manis dia. Yang pertamanya apa? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Apabila dia mencintai Allah dan Rasul melebihi dia cinta pada selain daripada kedua-dua. Lepas tu Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maknanya tak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dicintai daripada kedua ibu bapa dia. Kan? Min walidihi wa waladihi, dan orang yang lain daripadanya. Wan nasi ajma'in. Ini tanda iman. Waktu kalau orang ada tanda iman, maknanya dia lebih mencintai Nabi. Jadi cinta Nabi ni macam mana? Iaitu mengikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi sebut, ikut. Apa yang Nabi kata, tinggal. Jadi salah satunya orang yang cinta kepada Nabi ni ialah mengikut sunnah Nabi SAW. Kan? Sebab itu adalah orang yang mencintai. Orang yang cinta Allah SWT, apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala larang, perintah suruh buat, perintah larang tinggal. Itu tanda cinta Allah SWT. Kan? Dan yang keduanya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan dia mencintai orang yang tidak mencintainya melainkan kerana Allah. Jadi orang yang kedua, orang boleh bila ada sifat ni dalam diri dia, iaitu mencintai seseorang, dia tidak mencintai melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya di dalam Islam kita disuruh, walaupun kita tak hari macam ni, ana uhibbuka, aku cinta kau. Kan? Kita kena cakap dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat kita. Walaupun dah tiap-tiap hari, minum air selalu, ngetih selalu. Kan? Ana uhibbuka, aku cinta kau. Kan? Ana uhibbuka. Sebab itu Nabi bercakap dengan Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, ana uhibbuka, aku cinta kau. Kan? Dan aku akan ajar kau satu amalan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kan? Satu doa tu diajar oleh Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Dia bila dia cinta, Nabi cinta tu. Jadi kalau Nabi bercakap macam tu, makna kita itu satu sunnah. Sunnah Nabi SAW. Kan? Haji Enol cakap dengan Haji Latif.
Ya Jalatif, ana uhibbuka. Dia bukan cinta kekasih, bukan. Dia kerana cinta sesama Islam. Saudara sesama Islam. Sebab tu dia sunnah. Kalau buka dalam kitab Al-Azkar tu disebutlah. Jadi itu salah satu cara kan, kita cinta semata-mata kerana Allah. Bukan cinta kerana sebab musim durian, bukan. Kan? Bukan musim buah, bukan. Bukan sebab cinta kerana dia banyak duit, dia selalu belanja kita, tak. Dia ada belanja ke tak ada belanja ke, kita cinta dia, ana uhibbuka, kan? Aku cinta engkau. Jadi itu salah satu daripada satu amalan atau sunnah. Dan yang ketiganya, kata Nabi SAW, seorang itu akan merasa maknanya kemanisan iman apabila dia benci untuk kembali. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri wa ma yakrahu an yuqzafa fin nari. Makna dia benci untuk kembali kepada kufur setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya, seperti mana dia benci untuk dilemparkan dalam api neraka. Jadi makna kita benci untuk kembali kepada kufur. Sebab manusia tu dia ada dua. Dia potensinya. Sebab apa? Apabila manusia besok dia kembali kepada Allah, kan? Kalau dia masuk syurga, Allah Ta'ala tunjukkan syurga. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tunjukkan tempat dia tu ada dalam neraka. Dia ada bilik dalam neraka tu. Kata malaikat, kalau sekiranya kau tak naik di atas, inilah tempat kau, dalam neraka. Jadi bila orang tu masuk dalam syurga, tempat di dalam neraka tu kosong, tak ada penghuni. Tak ada orang yang duduk lah. Sebab apa? Orang yang menjadi penghuni tu dah masuk syurga Allah. Kosong itu. Jadi kalau sekiranya dia masuk dalam syurga, maka malaikat pun tunjukkan tempat dia dalam syurga. Kan? Tu tempat engkau tu. Kalau kau buat baik tu kau masuk itu. Maka masing-masing akan menyatakan kekesalan mereka di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, misalnya kata, kan? Misalnya takut tempat ada dalam syurga. Jadi dengan sebab itu manusia ni dia kalau nak merasakan halawah, makna kemanisan iman, tiga perkara. Yang pertama, dia cinta Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Yang keduanya, mencintai mencintai seseorang bukan kerana dengan sebab yang sesuatu, iaitu semata-mata kerana Allah. Dan dia benci kepada kekufuran seperti mana dia membenci sekiranya ia dicempakkan dalam api neraka Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kemanisan halawatul iman. Mudah-mudahan dapat kemanisan iman ini dapat dirasakan daripada masa ke semasa, insya-Allah. Di panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله وسبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي بصرنا نورا، وعظم لنا نورا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم